Tidak mungkin kami boleh pulang dengan selamat apabila jenisik ke atas kami terus berlaku. Malah kes Rohingya di Mahkamah Antarabangsa ICJ masih berlangsung. Itu reaksi Pertubuhan Hak Asasi Manusia Etnik Rohingya Myanmar di Malaysia, Mehrom. Susulan laporan 5,000 kaum itu akan dihantar pulang. Presidennya Zafar Ahmad Abdul Ghani merayu supaya cadangan untuk menghantar pulang 5,000 pelarian ke Myanmar dihentikan. Dakwanya kerajaan Myanmar tidak boleh dipercayai untuk melindungi keselamatan pelarian apabila pembunuhan masih lagi berlaku ketika ini. Zafar Ahmad terus mendakwa pelarian akan dipaksa menyertai tentera tanpa latihan dan digunakan sebagai perisai manusia bagi pihak tentera Myanmar dalam perang ke atas kumpulan etnik berbeza. Beliau mendakwa ia adalah sebab utama kerajaan Myanmar bersetuju untuk menerima 5,000 pelarian pulang semula ke negara itu. Katanya Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC serta masyarakat antarabangsa tidak boleh membenarkan perkara itu berlaku. Terdahulu, media melaporkan kerajaan Myanmar bersetuju menerima semula 5,000 pelarian Rohingya yang berada di Malaysia hasil rundingan diplomatik dan hubungan yang baik antara kedua-dua negara.